So, Aiza lepas makan Rifko jadi apa? Okey. I baru habis sebotol dan I sangat teruja nak order lagi sebab tahun 2019 I ada anxiety. Apa yang perasaan anxiety tu buatkan kita rasa macam bodoh tau. Macam banyak benda lupa, tak ingat. Setakat nak ingat TAC number 6 digit tu pun susah. Kena tengok 2 kali baru nak ingat. Sekali tengok 3 number, tengok sekali lagi baru boleh nak lagi 3 number. Tapi perasan masa mula-mula makan ni, dalam minggu pertama tu I rasa sakit satu tajam dekat kepala ni. Pelik apa benda tu kan. Tapi I teruskan makan. Baru-baru ni perasan nak buat bank punya ni, I ingat ada TAC number. Terkejut I boleh ingat TAC number tu dalam masa sekali tengok je. Rasa macam otak ni macam dah betul balik. Wah, otak dah makin cerdas lah. Lepas tu tadi kami berjumpa pun saya tengok kulit dia makin bersih dah. Asal ni memuji tadi. Mak I pun tengok muka dia pun bersih. Jadi macam penyakit hati ini Rifko, orang kata untuk hati kan. Tapi actually apa-apa yang toksin dekat hati dia akan muncul kat kulit kita. So, bila hati kita makin optimize, dia mencantikkan kulit kita lah. Even ramai IBO yang eczema, diorang ambil ni lagi cepat. Gabung dengan Shiruto. Lagi cepat kesan dia. Dan untuk keciman ni semua ada tau. Hebat. So actually Aiza pun dah habis jual 1 set Rifko ni. Ni semua dah ada orang punya. Dah ada orang punya. I baru je ambil order semalam. Memang juga semua orang dah sold out kan. Dan untuk yang nak purchase lagi kena tunggu stok lah. Kena purchase cepat-cepat. Kalau boleh ambil 1 set terus. Sebab kalau ambil 1 set dia ada free 2. Dia free 2 botol. Dan untuk Diva Supplement ni actually kita kena ambil at least 3 bulan. 3 bulan. So untuk 12 plus 2, you ambil 6, suami ambil 6 lah. Sama-sama sihat kan. Lepas tu bulan keempat tinggal 1 botol seorang kan, untuk maintenance lah. Dia boleh ambil seorang sebiji. Tapi ada kan yang makan ni berat badan turun? Ada yang makan ni berat badan turun. Boleh lah siapa nak kurus, kurus dengan sihat. Jom kita cuci hati. Yes, kita optimiskan hati untuk badan yang lagi sihat lah.